Hai, Assalamualaikum. Okey, ini video minggu lepas masa saya masak ayam hainan yang kita tak rancang pun. Sebab tu ayam dia kita dah potong kecil. Okey, kita rebus dan kita ambil dia punya air dan saya sejukkan. Lepas tu ni ada sambal, dia ada halia, bawang putih dengan cili padi merah dan cabai besar. Okey, lepas tu kita tambahkan sedikit garam, gula pasir dan air rebusan yang ayam tadi. Kita blend sampai lumat. Lepas tu kita tumbuk bawang putih dengan halia. Ni saya buat sup kosong, dia ada tulang dengan kaki ayam. Okey, ni kicap dia. Yang ni saya buat ayam hainan yang kita goreng ya, bukan yang dah rebus macam tu je. Okey, tu ada kicap lemak manis, ada gula pasir, ada air rebusan apa tu ayam tadi. Okey, kita masukkan minyak bijan nak bagi aroma dia lebih wangi. Okey, kita gaul-gaul rata. Lepas tu saya sapukan dekat ayam yang kita rebus tadilah. Sebab yang ni saya memang goreng, tak nak yang original lah. Okey, kita tumbuk halia dengan bawang putih yang banyak. Kita tumis. Yang ini untuk memasak nasi. Kita masak sampai dia agak golden brown dan saya ada tambahkan secubit serbuk kunyit. Nak bagi warna dia lebih cantik kejadian dia. Lepas tu masukkan dekat rice cooker. Tapi itulah, tak apalah, nanti saya cerita. Lepas tu kita masukkan air rebusan ayam, gaul rata. Lepas tu kita masukkan minyak bijan nak bagi aroma dia lebih wangi. Lepas tu saya dah masukkan rempah ayam hainan ni. Yang ni kita kena masukkan secukupnya. Lepas tu kita gaul rata dan masukkan daun pandan. Okey, lepas tu kita masak dah. Sementara nasi tu masak, kita gorengkan ayam ni. Tapi bila saya cek dekat rice cooker ni, selalunya saya bila masak nasi selalu gagal. So kesudahannya saya kukus. Time tu lah kukus kita rosak lah apalah. So kita guna kuali, kita tindih dia punya tu. So maklum lah, harap maklum ya. Okey, ni dah siap. Rasa dia memang sebiji macam ayam hainan. Okey, thank you for watching. Bye.